Tazah, ada apa boleh saya bantu ke? Boleh juga tolong bawa ni. Okey Tazah. Bagus awak ni saya. Tak ada lah Ustazah, biasa je. Tapi ramai yang cakap saya baik hati, rajin, pemurah, ikhlas pula tu dari orang. Bagus lah. Ini yang kita mahu. Okeylah, terima kasih banyak Sama-sama Ustazah. Lama. Hai kawan-kawan. Hai Syed. Oi, Syed. Syed datang daripada mana? Hai, korang macam tak kenal je aku. Aku ni kan baik hati. Selalu tolong cikgu. Mestilah baru habis tolong cikgu. Korang nampak tak? Aku baru saja tolong ustazah tadi. Saya kena puji. Korang ada tak? Korang ada macam aku? Tak ada. Korang memang jealous dengan aku daripada dulu ke? Syed, kau buat macam tu dah jadi syumu'ah Syed. Nak dipuji, kau nak macam tu? Dan tu juga Syed, dah jadi ujub, bangga dengan diri. Jangan ada sikap yang bangga dengan diri kita Syed. Apa saja perbuatan kita mestilah kena ikhlas. Kamu ni dah macam riak ni Syed. Tak boleh lah macam tu Syed. Kamu ni dah macam menunjuk amalan kebaikan yang kamu buat ni Syed. Tak boleh macam tu Syed. Benda yang kita buat, kita kena ikhlas Syed. Jangan menunjuk-menunjuk, jangan nak bangga. Okey, jom kita tanya Ustazah. Betul tak, Ustazah?